Okey, modul 2, Excel Fundamentals for Dashboard, topik Formatting Cells and Tables. Okay, so kita ada last name, sales, country, quarter, date dan priority. Okay, untuk bahagian sales, kita ada numbers. So, untuk formatting cells and tables ni, so kita akan pergi ke formatting untuk data. Jadi data ni macam sales ni saya akan highlightkan, dan di bahagian home, okay, di bahagian numbers ni kita ada dekat sini ialah general, number, currency, accounting, short date, long date, time, percentage, fraction, scientific, text, okay, dan juga number formats untuk cell formats ataupun format cell dekat sini ya. Okay, so kita akan pergi ke number. Okay, kita ada decimal 2 dekat sini, 2 decimal. Maka saya nakkan juga comma style supaya 1000 ni ada separator. Okay, so ada comma style, comma. Dan untuk decimal 2 ni saya tak nak ada decimal. Di bahagian kanan dan kiri ni dia ada decimal, increase decimal dan juga decrease decimal. So sekarang ni saya nak decrease decimal supaya dia jadi nombor bulat. Okay, so sekarang ni juga sales ni boleh juga, okay, saya nak jadikan dia jadi accounting. Okay, tengok, kalau dah accounting, kita boleh assignkan currency dia kepada nilai-nilai yang telah disenaraikan kat sini lah. Okay, so sebagai contoh, saya juga boleh applykan sales ni dalam bentuk currency dalam 2 bentuk, satu currency dan satu accounting. Okay, kalau saya klik pada currency, so memang dah ada dalam kita punya sistem ni, kita punya control panel, dan kita punya currency ni memang dah ada RM. Kalau tak, by default dia akan jadi $sign. Okey, jadi cuba kalau kita perhatikan, saya akan besarkan sikit column width ni, dan kita perhatikan untuk currency cell format, dia akan jadi RM tu dekat dengan numbers. Okay, bila saya tukarkan currency format tu kepada accounting, RM tu akan jadi jauh daripada number. So that dia jadi macam ni. Okay, okay, macam tu. Walaupun kita panjangkan atau besar lebarkan column width ni, dia tetap akan jauh lah daripada numbers dia. Dia akan align ke kanan. So RM akan align ke kiri. Okay, so di sebelah date ni, ini adalah numbers untuk date. Okay, dalam bentuk general atau numbers. Maka saya nak tukarkan date ni kepada short date. Okay, atau saya nak tukar kepada long date. So dia akan jadi macam ni. So saya kembali kepada short date. Macam tu. Okay, so ini untuk format cell. Alright, so sekarang ni dekat sini untuk formatkan kita punya header, saya highlight dan saya gunakan home font group. Dia ada bold, italic, underline ataupun double underline. Okay, so kalau saya tak nak, saya akan klik balik semula pada bahagian ni. Okay, bahagian ikon ni. So dia sekarang tengah bold. Okay, sekarang ni saya nak buatkan, saya nak highlightkan di bahagian bawah. Saya highlightkan semua. Okay, dan saya applykan borders, all borders pada data ni. Okay, so dia jadi macam ni. Okay, saya boleh highlightkan juga color untuk header ni kepada warna biru. Okay, dan saya mungkin boleh highlightkan juga data ni kepada warna light green color. Okay, dan saya mungkin boleh highlightkan country, data country, dan lepas tu saya boleh tengahkan data country ni macam tu. Okay, ataupun saya akan
highlight sekali lagi pada priority dan saya klik pada tengah ataupun center. Okey. Okey, so sekarang ni yang ini pula saya boleh jadikan dia sebagai, saya boleh tukar orientation kepada rotate text up. So dia jadi macam ni. Okey, perhatikan dia dekat bahagian kanan sel. Okey. So jadi saya boleh ubah kepada kiri sel dan di bahagian tengah macam tu. Okey, di bahagian middle. Okey, ataupun bahagian bawah ataupun nak bahagian atas macam tu. Okey. So ini adalah cara untuk gunakan bahagian alignment ni. Okey. Kemudian dekat bahagian tepi sekali, bahagian nama ni, last name, saya highlight. Perhatikan saya boleh buat apa. Tengok bahagian tepi sekali alignment ke kiri ni, sebenarnya nama ni. So saya boleh indentkan ke kanan. Dia akan masuk ke dalam, dan indent ke kiri, decrease indent, dia akan masuk semula ke tempat asal. Okey. Okay, sekarang saya nak buat tajuk dekat atas ni, dekat sini. So sebelum tu saya akan right click pada row 62 tu dan insert. Insert dan perhatikan saya akan masukkan sekali warna, automatik dia akan follow yang row 61, formatting row 61. Maka saya akan pergi ke row fill ni dan saya assign dia kepada no fill. Di row 63 saya akan typekan tajuk kepada data ni, iaitu data list sales by country. Okay. Right, so saya highlight. Okay, dan saya akan pergi bahagian merge and center. Saya akan klik merge and center. Okay, untuk saya unmerge, saya akan klik pada unmerge. So dia akan kembali ke yang asal. So sini saya akan apply merge and center dan saya akan besarkan font size, increase font size, dan saya boleh tukarkan dia punya font, dan kemudian saya mungkin boleh warnakan dia dengan warna biru macam tu. Okay, so ini adalah cell formatting. Baik, untuk yang di bahagian bawah, katakan saya tak mahu formatting macam ni lagi, maka apa saya boleh buat ialah saya boleh pergi ke, kita masih di home, di bahagian clear, boleh clear format. So dia jadi macam asal mula-mula tadi balik. So apa yang kita perlu buat adalah kita boleh formatkan balik ni sales ni kepada accounting, 0 decimal, dan kepada date, okey, kepada short date format. Okey. So dekat bahagian ni, cuba perhatikan saya highlight ni, dan dekat sini kita ada cell style. Saya boleh warnakan dengan accent 1. Bahagian bawah ni, data set ni, saya boleh cell style, saya akan boleh warnakan dengan accent 20%. Accent macam tu. Untuk last name, saya klik pada last name dan saya kecilkan kolom. Okey. Perhatikan last name, name tak nampak dekat sini. Maka saya boleh buat macam mana? Okay. Saya betulkan sikit. Okey. So last name saya nak nampakkan dua-dua. Okey, semua perkataan tu masuk dalam satu sel. Saya klik pada wrap text. So dia akan jadi macam ni. Okey. So dia akan ada di sinilah. So dia akan nampak seperti macam dalam satu sel. So kita boleh resize balik sikit supaya nampak Williams kat sini. Okey. Untuk batalkan wrap text ni, klik saja kembali pada wrap text. Okey, macam tu. Okey. Saya akan highlight keseluruhan dataset dan saya akan clear format.
Okay, kali ni saya akan formatting dataset ni sebagai table. Okay. Highlight, insert table. My table has headers, click OK. So dia akan auto formatting. Okay, so sekarang ni dekat sini bila kita format as table, dataset ni akan keluar table design. Bila saya klik di luar kawasan, so dia takkan ada table design lagi dah. So kita klik kat dalam, dia keluar balik. Okay, so table design dia ada apa dekat sini? Dia ada name, table name. Table ni, table 1 ni, yang ni by default dia akan buatkan nama sebagai table 1. Saya namakan dia sebagai table underscore data list. Add enter. Okay. Dan perhatikan dekat sebelah sini kita ada table style. Okay, table style. So saya boleh warnakan table ni. Dia ada 3 jenis warna. So light, medium dan juga dark. Dan kita boleh pilih mana satu yang kita sukai lah. Okay, saya klik pada medium, green table style medium 21. Okay. Okay, so dekat sini kita ada header row. Bila saya offkan header row, header tu hilang. Okay, dan banded rows, row kita ni akan diwarnakan dengan warna yang berbeza untuk yang genap dan ganjil. Jadi bila saya offkan, jadi formatting dia sama untuk semua row. Dan bila saya on kan, so dia yang genap ganjil diwarnakan dengan formatting yang berbeza. First column dia akan highlightkan table first column. Last column, highlight last column. Banded column, saya offkan banded rows dulu dan saya pergi ke banded columns. So column yang odd dengan even ni akan diwarnakan dengan formatting yang berbeza. Okay, so saya on balik banded rows. Okay, filter button, ini adalah filter button. Kalau saya tak nak filter button, off saja. Kalau nak, klik. Okay, dan dia adalah filter button yang dalam lesson sebelum ni. Okay, so katakan saya tak mau filter button dan saya nak onkan total row. On total row, automatic dekat sini dia ada pilihan di mana kita boleh buat operasi di bahagian bawah sekali dataset dan di bahagian priority saya pilih none. Okay, di bahagian sales saya pilih sum. Okay. Dan perhatikan dekat sini kita punya sales masih lagi tidak format sebagai currency. Dan sekarang saya boleh highlight dan pergi ke home dan format sebagai accounting. Okay, dan buang decimal di belakang. Okay, begitu juga dengan date. Okay, kita format sebagai short date. So kita habis di situ untuk table. Okay, untuk table di bahagian table design, dekat bahagian ni kita ada slicer. Okay, saya klik slicer. So perhatikan dekat sini, kalau saya tak nak ada filter button ni, kita off. So kat sini tak ada filter. Saya boleh klik pada last name dan pada country dan pada date. Okay, saya keluarkan filter last name, country dan quarter. Sorry, bukan last date, quarter. Dan dekat sini dia akan keluar macam ni. Okay. Okay, filter ni kita boleh resizekan dia macam tu. Saya boleh kecilkan dia macam tu sikit. Okay. Bagi dia sama. Atau maybe saya boleh susun dia begini. Letakkan dia dekat situ. Dan quarter dekat sini. Okay. Quarter ni saya nak dia bukan by column macam ni. Bukan by row macam ni. So column, untuk quarter saya klik column. Saya klik bahagian column ni. So bila kita klik slicer atau select slicer, slicer tab ni akan keluar. Klik kat luar, slicer tab dia hilang. Klik slicer, dia akan keluar. So sini adalah dimasukkan kolom 4 supaya saya nampak ke 4-4 quarter dekat sini dan saya resizekan
Okey, saya resizekan macam ni dan saya boleh warnakan jadi hijau bagi dia sama kat sini dan saya insert row dan saya letakkan kat sini saya insert lagi row bagi dia muat dan saya boleh letakkan kat sini. Saya ni saya cut dan paste bahagian atas. Okey. So saya ada dekat sini satu dan di sini pun sama slicer ni. Saya warnakan dengan warna hijau, dia pun warnakan jadi warna hijau. Macam tu. Okey, ini boleh saya letak dekat sini juga. Dan saya buatkan dia columns 2. Okey, dan sini pun boleh saya letakkan last name column 1, 2, 3, 4, 5. So saya buat 5 column. Okey, saya tarik. Dan dekat sini kita boleh letakkan dia bahagian bawah. Macam tu. Okey. Kita boleh tambah lagi satu row kat sini supaya dia nampak. Jadi kat sini kita dah ada satu something yang table ni kita boleh buat operasi. Okay, sebagai contoh. Okey. Okay. Saya nak data Smith. So dia akan filter. Saya nak data Smith dan UK. Smith UK. Okay, dan dia hanya ada pada quarter 3. So saya clear filter. Saya nak tengok data. Okay, ni ada multi select icon. Saya klik data Smith dan data Brown. Okay, so data Smith, data Brown. Okay. Smith dan data Brown. Smith dan Brown. So dekat US. So kita akan dapat situ. Untuk quarter 2. Sudah ada satu kat situ. Okay. So kalau kita tak nak dah filter ni. So clear filter untuk semua. Dan saya tak mau lagi ada table. So apa yang saya buat ialah kalau total ni saya tak mau. Jadi saya pergi ke table design. Saya offkan total row. Okay, sekarang ni saya tak nak dalam bentuk table. Saya nak offkan dia. So saya nak pergi ke convert to range. Maksudnya nak jadi macam data set asal. So convert to range. Do you want to convert table to normal range? Yes. Bila dah normal range kita convert, dia tinggal formatting sahaja. Okay, formatting dan semua filter tu pun hilang. So jadi apa saya boleh buat ialah saya boleh highlight ni balik dan saya boleh clear format. So jadi yang asal dan yang bawah ni saya dah boleh deletekan. Macam tu. So dia jadi data asal balik. Okay.